Kos pembinaan filem cecah 330 juta dolar, tapi pulangannya 180 juta dolar je. Inilah akibat bila identiti asal jenama dikorbankan demi nak nampak relevan dengan satu pihak yang lain. Contoh yang paling jelas, filem Snow White versi live action. Nama watak pun Snow White, mestilah digambarkan sebagai gadis yang berkulit putih berambut hitam. Disney pilih pelakon utama ni bukan yang berkulit putih atas alasan nak tampil lebih diverse dan inklusif lah konon. Itu belum masuk lagi perubahan jalan cerita. Snow White baru ni digambarkan sebagai wanita kuat, tak perlukan Prince Charming untuk selamatkan dia. Tujuan asalnya mungkin nak angkat suara wanita moden. Akhirnya ramai peminat tegar diorang ni rasa macam kena tipu tau. Trailer kena dislike bomb, netizen kecam, filem dia tak balik modal. Dalam marketing, kalau anda cuba nak puaskan semua orang, akhirnya anda tak dapat tarik sesiapa pun. Bila mesej kita ni terlalu selamat, terlalu neutral, terlalu ikut trend sosial, kita ni hilang connection dengan audiens sebenar yang selama ni setengah sokong kita. Kita memang nak jadi relevan kepada sesiapa pun, tapi tak semestinya kita kena ubah siapa diri kita. Kadang-kadang dengan identiti yang kita kekalkan tu lebih powerful dalam bina trust dalam jangka masa yang panjang.